Korang cuba bayangkan bila menteri dari negara bekas komunis pula yang kena sekolahkan pemimpin Islam pasal erti takutkan Tuhan. Kat situ kita dah nampak dunia ni memang dah terbalik kot. Selama ni kita selalu kena momok, kononnya negara Arab ni lah benteng terakhir maruah umat, dengan segala macam kekayaan melimpah ruah, aset tentera yang paling canggih. Lepas tu tiap-tiap tahun bergema suara takbir masa musim haji. Tapi kan, baru-baru ni ada satu pendedahan berani mati dari Eropah Timur yang betul-betul lurahkan wajah sebenar dorang ni kat mata dunia. Kecoh weh kat media antarabangsa bila Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov lepaskan satu peluru berpandu psikologi yang memang makan dalam habis. Dia punya sasaran bukan kat kem tentera tau, tapi tepat kena kat ego dengan maruah pemimpin negara teluk. Ayat dia dalam bahasa Inggeris berbunyi begini: Many Arab leaders seem to fear Donald Trump more than they fear Allah. Kalau kita tukar ke bahasa kita, maksudnya ramai pemimpin Arab ni nampaknya lagi takutkan Donald Trump berbanding dorang takut ke Allah. Baca ayat tu pun dah rasa senak gila kat dada, rasa pedih yang amat sangat, sebab benda ni bukan main-main atau komen netizen kosong kat media sosial, tapi keluar terus dari mulut diplomat tertinggi Rusia. Lavrov secara terang-terangan dedahkan macam mana pemimpin dunia Arab ni sanggup gadai maruah dan lacurkan dasar luar negara dorang semata-mata sebab nak tunduk kat tekanan Washington. Pelik kan, macam mana pemimpin yang pegang kunci telaga minyak dunia boleh menggigil lutut bila dengar nama Presiden Amerika Syarikat tu? Jawapan real politik dia senang je, sebab dorang ni sayang sangat kat kerusi empuk dengan mahkota kuasa dorang tu. Donald Trump tu pula jenis bukan nak main tarik tali atau cakap lembut-lembut, dia memang jenis guna ugutan ekonomi yang keras gila. Pemimpin Arab ni sedar sangat yang nyawa takhta dorang tu bergantung kat bekalan senjata, sistem pertahanan dengan pelaburan berbilion-bilion dolar dari barat. Kalau dorang berani nak lawan cakap Washington atau nak sokong perjuangan sedara seagama kat tempat yang tengah bergolak, dorang tahu dorang akan kena hukum. Entah ekonomi kena sekat, atau lagi parah, rejim dorang digulingkan guna cara revolusi tajaan perisikan asing. Sebab itulah, bila umat Islam kena bantai, pemimpin ni boleh duduk diam 1000 bahasa je. Dorang sanggup tengok darah saudara sendiri tumpah asalkan nombor telefon dorang tak kena sekat dengan Rumah Putih. Kat sinilah letaknya satu lawak tragis yang buat kita rasa nak nangis. Pemimpin ni hari-hari baca Al-Quran, solat hadap Kaabah, tahu pasal azab neraka yang dahsyat tu, tapi bila bab nak jaga kedaulatan agama, dorang lagi sanggup buat pencipta alam semesta murka asalkan kuasa besar dunia tu tersenyum tengok dorang. Ada yang sanggup campak saudara sendiri masuk mulut buaya demi nak jaga hati penjajah. Benda memualkan macam ni memang sebijik macam amaran pasal penyakit wahan ke akhir zaman, iaitu bila dah terlalu cinta dunia dan takut sangat nak mati. Subhanallah Ta'ala, bila kita dengar sindiran pedas dari Menteri Rusia ni, patutnya kita rasa insaf sangat tengok betapa parahnya penyakit dunia sekarang. Bila manusia dah letak rasa takut kat makhluk lagi tinggi dari rasa takut kat Tuhan, memang tunggu masa je lah tamadun tu nak hancur. Musuh Islam yang sebenar bukan setakat yang baling bom dari langit tu tau, tapi juga dorang yang berpakaian macam orang agama tapi hati pengecut bila agama Allah kena pijak-pijak. Relax jap, korang fikirkanlah sendiri mana hala tuju kita kalau macam ni gayanya. Macam mana korang nak saya ulas lagi ke pasal kesan real politik ni kat negara jiran kita pula?